sebenarnya dia juga pernah menjadi istana bagi Raja Thailand. Untuk sampai ke Grand Palace ni, kita boleh menaiki bot dengan bayaran sebanyak 40 baht. Oke, assalamualaikum dan selamat bertemu kembali dalam video kali ini. Kali ini saya bawakan anda menjelajah Grand Palace di Bangkok, Thailand. Okey, aku dah pun berada di dalam Grand Palace ini. Masuk kawasan ni memang ketat juga pemeriksaannya. Dia akan cek semua apa yang ada dalam beg kita. Ni kita nak pergi beli tiket. Situ kita akan melalui satu pemeriksaan keselamatan. 500 baht seorang. One person, yes. Thank you. Okay, tiket dah beli. Tiket berharga 500 baht untuk setiap orang. So kita akan mulakan. Grand Palace dibina pada tahun 1782 mengikut titah King Rama I. Apabila beliau memindahkan ibu kota ke Bangkok dan menubuhkan dinasti Chakri. Kawasan istana ini terletak di Pulau Ratanakosin, tepi sungai Chao Phraya River. Ni ramai pelancong-pelancong, kalau tengok tu daripada Korea ada, China ada, daripada Eropah ada. Memang ia bukan sekadar kediaman diraja. Kompleks ini mengandungi istana, pejabat kerajaan lama, kuil suci. Dan ruang upacara. Walaupun dahulu itu adalah kediaman tetap Raja-Raja Thailand, kini ia tidak lagi digunakan sebagai kediaman utama, tetapi digunakan untuk upacara diraja dan tetamu rasmi. Kawasan istana meliputi kira-kira 218,000 meter persegi dan dikelilingi oleh tembok pertahanan. Dari segi arkitektur, ia menunjukkan gabungan gaya Thai tradisional dan pengaruh Eropah. Contohnya, bangunan seperti Chakri Maha Prasad Hall yang mempunyai bumbung gaya Thai, tapi struktur dan kolonnya agak Eropah.
Oi, gila, besar gila dia punya istana ni. Sekarang dia dah nak hujan pula. Memang letih lah. Wat Phra Kew, Temple of the Emerald Buddha. Imej Emerald Buddha dianggap sangat suci di Thailand. Inilah mural epik di Wat Phra Kew. Lukisan sepanjang hampir 2 km yang mengelilingi kuil Buddha Zamrud. Setiap inci dinding ini bercerita bukan dengan kata-kata, tapi dengan warna, gerak dan jiwa. Mural ini mengisahkan Ramakin, epik legenda tentang Praram, putera bijaksana yang berjuang menentang Raja Raksasa Totsakan untuk menyelamatkan isterinya Sita. Ditemani pahlawan monyet putih, Hanuman. Mereka berjuang antara kebaikan dan kejahatan. Aku ni, kalau korang tengok penuh dengan mural yang panjang ini. Tapi mural ini bukan sekadar kisah pertempuran. Ia ibarat cermin kepada nilai hidup orang Thai, keberanian, kesetiaan dan keadilan. Setiap garis halus dan warna emas melambangkan maruah, semangat dan penghormatan kepada raja. Mural ini mula dilukis pada zaman Raja Rama I lebih 2 abad yang lalu. Sejak itu, ia dijaga dan dicat semula oleh generasi demi generasi sebagai tanda cinta pada seni dan sejarah bangsa. Setiap kali kita menelusuri mural ini, seolah-olah kita menyusuri masa dari dunia mitos ke realiti. Di sinilah seni menjadi sejarah dan sejarah menjadi ruh kepada sebuah bangsa. Okey, so itu sajalah untuk kali ini di Grand Palace ni. Nanti kita akan pergi, ada lagi malam ni saya akan ke Asiatic. Jadi nantikan video selepas ini di Asiatic menaiki boat. Okey.
Okey, selesai sudah untuk video aku di sini. So kita keluar. Oh, dia keluar ke sini. Alright.